Okey, baik cikgu. Saya nak tunjuk macam mana untuk membuat RPI. First sekali, ini paparan menu utama. Dia ada banyak menu lah. Okey, kita pilih RPI. Kemudian dia akan papar analisis lah. Ni untuk kalau cikgu GPK, macam saya GPK. Okey, dia akan papar senarai status RPI setiap cikgu di bawah kita lah. Lepas tu di bawah ni adalah murid kita yang kita tagging untuk RPI lah. First sekali, okey, saya nak ambil murid untuk buat RPI. Klik pada jana RPI. Kemudian saya cari nama, contoh Hud Saleh. Okey, saya ambil nama ni, Hud Saleh. Saya nak buat sesi yang kedua. Okey, klik kat ni sesi kedua. Kemudian dia dah, yang ni kita masukkan sini. Nanti saya akan bagi panduan lah. Pengetahuan sedia ada, cabaran utama dan matlamat jangka panjang. Kemudian saya nak cetak jana senarai semok sekali. Okey. Ini paparan ni kosong. Okey. Seterusnya saya klik pada butang jana automatik. Okey. Cikgu tak payah fikir dah. Pastikan maklumat yang atas ni betul. Pengetahuan sedia ada, cabaran utama saling berkaitan. Okey. Kita ke butang jana automatik. Klik jana automatik. Cikgu tunggu dalam berapa saat. Okey, sekarang ni baru 7%, 10%. Okey, tunggu sampai habis 100%. Dah siap, sistem automatik akan masukkan maklumat tersebut lah. Siap dengan borang prasidang, semua sekali lah. Okey, dah siap. Dia dah masuk matlamat jangka pendek. Hud Soleh boleh membunyikan dan membaca 5 perkataan KV dengan betul dalam masa 10 minit. Okey, ini strategi yang pertama. Okey, strategi pertama dia menggunakan strategi permainan bunyi suku kata. Okey, strategi kedua dia menyebut dan menulis. Okey. Sampai penilaian catatan semua sekali lah. Di bawah ni adalah senarai semak. Okey, senarai semak. Cikgu boleh edit tak ada masalah. Kemudian kalau dah betul, tak ada perubahan, cikgu klik butang simpan. Okey, dah siap simpan. Cikgu boleh cetak. Pergi ke, scroll ke bawah. Hud Soleh. Ni Hud Soleh. Klik cetak. Cetak je. Dia akan papar rumusan prasidang. Muka surat pertama. Siap sekali. Tak payah cikgu pun tak payah pening kepala nak tulis. Okey, yang ni bahagian A. Bahagian A cikgu kena masukkan sendirilah. Maklumat-maklumat ni. Kemudian siap dengan RPI kita ni. Matlamat jangka pendek. Strategi yang digunakan. Okey, lepas tu cikgu hanya tulis pencapaian. Pencapaian minimum 4 kali. Untuk seorang budak, satu sesi. Okey, seterusnya tarikh mula, tarikh semak dan semua sekali lah. Dia automatik. Ni adalah senarai semak. Okey, itu saja. Kalau nak print, boleh simpan. Sekian, terima kasih.